Undang baca Al-Quran Al-Karim. Mari kita menyimak dan baca pada muka surat 489. Surah Asy-Syura dan juga surah Az-Zukhruf. Masuki awal surah Az-Zukhruf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. Waqaf ada dua huruf. Pertama huruf ra mati, hamzah bunyikan ra mati, kemudian huruf dha. Yang ada pada ra adalah tebal, getar sifatnya, takrir, dan diakhirkan dengan dha. Dha yang tebal tanpa qalqalah. Wa ma fil ard. Kalau bunyi ra saja bunyi adalah wa ma fil ard. Itu ra. Ada dha dia akan berakhir dengan dha. Wa ma fil ard. Baik, itu kaedah waqaf di sini kalimah. Sekiranya seorang tidak mampu untuk membunyikan kedua-dua huruf ni dengan mendahulukan huruf ra pertama kemudian baru diikuti dengan huruf dha, maka memadai untuk peringkat awal ni dia hanya waqaf pada ra saja huruf pertama. Tapi berazam untuk usahakan agar waqaf pada dua huruf. Kalau seumpama kalimah ini dapat dibuat dengan sempurna. Yang salah betul tu adalah, yang betul-betul kita nak jauhkan adalah bunyi dha. Wa ma fil ard. Itu memang salah lah. Okey, mesti kita faham dia adalah ra dulu kemudian baru dha. Ala ila Allah tasirul umur. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladayna la'aliyyun hakim. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم
من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah saya ucap kita pada surat 4, 8, 9. Semoga bermanfaat untuk semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr. Lil ladzina amanu was-salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna liman hudan wa rahmah wa dhakkirna musina 'alimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.